Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bersiaran lagi kita hari ni ya. Okey, hari ni aku ada balik kampung semalam balik. Sampai pun dah petang. Okey. Macam biasalah. Okey, video kali ni salah kita cari target kita lah, haruan. Kalau ada ikan lain, tomat apa itu bonus lah. Okey, hari ni aku turun bersorangan dan spot pula aku turun kali ni pun lain lah spot lah. Nampak tengok lah. Dia parit berjalan je ni. Okey, parit berjalan. Okey, bantu kebun sawit. Tapi parit ni dia berbeza sikit lah. Okey, sebab parit ni dia rasanya dia ada bercampur sikit dengan ayam payau lah, sebab jalan ni nak menghala ke Kuala Gula. Dan ikut di sebelah kanan aku ni, belah kawasan sana tu belah kawasan laut lah. Okey. Alright, tanpa membuang masa lagi, jomlah kita casting dulu. Okay, terima kasih pada yang mana yang dah follow channel aku, yang dah subscribe channel aku. Pada yang belum, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Okey. Dan supaya aku dapat lebih menambah lagi video-video aku lagi, dapat video-video yang hasil lebih baik. Dan ingat, rezeki Allah punya, kita usaha saja untuk cari dia. Okey, jom tanpa membuang masa lagi, jom kita casting, kita set up abang dulu. Okey, Assalamualaikum. Okay gang, setup macam biasalah. Nanti dalam description aku bubuh. Hari ni kita try ambil soft rock dulu, tengok cepat harap-harap ada hasil. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Lama juga dah sebenarnya, tamai sini lama nak masuk udara ni, jauh sikit. Aku datang spot ni dengan adik aku. Boleh saiz, boleh tahan jugalah kan. Tengoklah macam mana harap-harap dah. Tadi masa aku sampai, tak pastilah biwak ke merang, tapi nampak macam sepasang parit belakang aku ni. Benda tu tak mengganggu lah kita punya trik casting kita pagi ni. Casting ni biasalah, kena rajin. Tak rajin tak dapat spot. Okey, apa-apa itu je sambung lagi. Banyak kerak tepi ni. Tengok, yang ramai. Yang ramai. Okay, ni tepi ni tempat ni, tepi ni tempat bakar arang ya. Proses arang. Tengok baik lah. Satu family memang ramai. Cari spot, cari parking tempat lain lah.
Pernikahan melihara tengok lagi habis mau barang kuda ke. Orang tengok belakang tu celah-celah pokok tu, tu macam iglu kan. Itu tempat dia berproses, tempat dia bakar arang. Jom kita ubah parking tu. Alright. Okay. Allahu Akbar. Ada pun dilarang memancing dan memburu haiwan. Kan tak mau makan. Bukan lah. Ni pasal ni estate. Okay. Ni estate bertuan, estate peribadi punya. Okay. Aku tak mahu beritahu lah siapa tuan dia kan. Tapi tuan dia agak terkenal lah. Tapi dia buat macam ni pun bukan sebab apa. Sebab ada kes lah kan. Selalunya ada kes. Kalau tak ada kes, mesti dia takkan buat macam ni kan. Ni sebab ada kes lah ni kan. Adalah orang buat kerja-kerja yang tak bertanggungjawab dan merugikan syarikat tu kan. Jadi secara tak langsung semua kena sekali lah. Orang yang tak bersalah pun jadi masalah. Okey, jom kita sambung balik. Spot cantik kan, parit dalam tengok cantik. Ikan pun ada. Tu tak boleh masuk. Macam mana kita ikut je lah. Gak tu marah, gak tu pun dia buat kerja dia. Kita kena respect lah kerja dia. Tapi terus terang aku cakap kan, spot dalam ni dulu sebelum aku start buat video selalu masuk. Memang best spot dalam ni. Tak pernah menghampaukan. Saiz memang A lah. Bujuk ada. Sebab spot dalam ni dia bersambung dengan sungai. Jadi sungai lalu kopi tu. Jadi kadang-kadang ikut nasib tu, kadang-kadang ada toman. Bujuk antara yang rare lah dalam tu. Saiz boleh tahan juga lah. Benar rezeki itu kalau ada. Paling besar aku bisa tengok orang dapat dalam tu 1 kilo lah. Bujuk bujuk. Dan dalam tu jugalah antara spot pertama first mula adik aku Strike Mark Channel. Dia start main haruan, start aku racun dia main dalam tu. Ok, kita sambung balik lagi.
Drop tu lah. Cantik kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lucu ti geng. Allah. Astaghfirullahalazim. Dapat jam frog favorite aku kat dah. Oi. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kangkang ni. Oi, metak tangan. Nak cari lain jamprok. Sampai-sampai tadi nampak boiling depan tu. Saja try. Tengok sekali balik dia balas tu. Dah solid hook cantik dah tu. Allahu Akbar. Tekangkang ke? Saya bukan tekangkang ni. Aku klip tak kemah. Allahu Akbar. Tak ada rezeki. Okay lah. Sambung cerita ni. Later that same evening. Okey, Assalamualaikum geng. Selamat petang. Nak mancing lagi. Kita repeat pula petang. Tadi setelah kumpau berdarah. Okey, kita repeat tengok kita main dekat-dekat lah petang ni. Kita main jauh-jauh. Tengoklah apa hasil yang ada. Harap-harap diberikan kesempatan lagi untuk strike. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Ingat, rezeki Allah ya, kita usaha saja untuk mencari dia. Alright. Ini kecil ni, surut dah ni. Tak dekat, saiznya kasar.
Alhamdulillah. Ambil balik geng, dia ambil balik. Alhamdulillah. Saiz cantik geng. Tu saya benang. Right. Gambar dulu macam biasa. Okay, Assalamualaikum dan salam maghrib. Okay, aku ingat mungkin sampai dekat ni saja aku video aku hari ni. Okay, Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk strike walaupun sekok saja. Tadi pun aku try banyak kali tapi tak lekat, curut. Okay, walaupun saya tak usah, Alhamdulillah lah. Itu pun dah lalas, dah nak balik dah ni, pun dah maghrib dah. Okay, terima kasih pada siapa yang dah tengok video ni sampai habis, dan terima kasih juga pada semua yang dah subscribe channel aku. Pada yang belum, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku supaya aku boleh hasilkan video-video yang lebih baik lagi lepas ni. Okay, ingat rezeki Allah punya, kita usaha saja untuk cari. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.